Assalamualaikum, selamat pagi. Salam PKP ya. Okey, inilah masalah kita bila PKP kereta tak berjalan. Terutama kereta yang bateri dia dah lama, ataupun kereta-kereta yang banyak elektronik. Macam kereta ni yang macam-macam ada. Okey, so kita start So nampak memang tak boleh start. Alright, so kita kenalah jump start. Okey, so memandangkan saya tak adalah apa power bank jump start yang besar-besar macam yang glamour jual-jual tu. Saya ada ni je, bateri Life 44 4 biji, kabel DIY, kepala pun lain-lain. So kita cuba tengok jump start macam mana. So sekarang kita buka kabel ni. Okey, letakkan bateri dekat sini, dekat situ. Jaga air, air bukan hujan ni. Right. So sekali tekan dekat sini. Aktif. Alright, so tekan di sana. Ini pula ini negatif. Tekan pada negatif. Okey, saya pause tadi pasal nak ambil multimeter. Sebelum kita charge, saya nak tunjuklah memang betul-betul lah bateri ni memang dah kong dah ada power 10.2. Memang dah out dah bateri ni. Tengoklah rupa dia pun teruk dah. So memang patut-patutlah kita bateri ni kong. Right, so kita tekan situ. Repeat lah, bagian tu je. So kita start on. Dan kita ni jangan terus masuk ke start je, dah hanam kita. Alright, so success. Tak payah nak pening-pening. Kita pakai bateri Life 44 4 biji, cukuplah jump start kereta. Kereta bateri dah kong, bateri dah kong 4 biji ya. Life 44. Alright, so kita buka komponen. Susah nak buat kerja sebelah tangan. So kita biarkan dia run sekejap lah. Run sekejap. Apa ni, lupa elok-eloknya kita bila kita dah start enjin tu kita check voltage sama ada alternator kita tu okey ke tak okey. Tapi sekarang ni isu dia bukan alternator, isunya bateri memang dah kong lah. Bateri dah kong. Kalau alternator tu tak elok, jawabnya start pun tak boleh lah.
sebab dah buka dah bateri ni dah buka, patut tak boleh. Alright, so itu saja. Okay, jump start budget punya. Alright, jumpa lagi.